Java Trip. I'd rather lie than lose. She want a front lash makeup. Ask her pound, tell him say something. House in the hills, we a lay up. Baby, you can stay, we can play fun. She don't do much, just like anything she want, I can get done. $100 ration bando. $100 ration bando. Hey guys, ke Surabaya. Tu guys, kita mulakan vlog perjalanan Java East. Haris dah buat kawan Mesra. Let's go. Salam guys. Info baru keluar pintu ni. Tak tahulah, mungkin kena terus buat SIM, terus tak sempat. Plannya nak consider tau. Ni nak plan dulu, nak Macam agak-agak tau. solat dulu kan. Okay, sah. Sikit lah. Ni Salah sangat ni. Baru ni. Rakam sana. Nanti sedu. Terima kasih bang. Sama-sama. Orang tua dulu. Sekarang hidup gaya premium. Berapa ni? Hah? Bos, 200 lebih ya bos. 200 je. 196 ringgit bang. 160. Tengok bang, daripada sini bang. Pikit dia di dalam. Cantik weh bilik. Review bilik settle. Tak tengok review luar lagi. Sabar. Cari makan warung Bago El Gunung Moza. Ni kalau tegur kat sini. You tu. Oi, aku bawa motor ni aku dah tengok anak tau. Phone Nak try ni kan? kasut lah. Gas. Ya, jalan tu. Ya, warung Iska. Oi, view gila-gila bapak tu. Oi, gila bapak video. Ada kebun guys. Kita orang sekarang ni dekat puncak tau. Hotel kita orang puncak. View Probolinggo.
Tapi sekarang sejuk tu. Dia jalan kampung tu kopi masih. What a view tu. Dulu ada foto ni Pak. Enak. Tapi Pause. dia- What a nice view, man. Oh, sekarang kat puncak Probolinggo. Puncak Probolinggo. Jesus. Ui, Mat, sini view lawa tu. Tak banyak. Tak gambar. Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 video. Orang Malaysia ni. Tak ada orang Malaysia dah. Pantang nampak coffee shop. Ya. Kok lah. Sudah tempat sewu juga guys. Jurassic Park. So ni entrance tempat sewu. Apa? Awal-awal dah menjunam kan? Korang tengok nanti apa perjalanan ni. Kena baru. Wow. Guys, tengok ni. Air terjun Pak Sewu. Itu. Dah kawan macam ni punya view. Damn. Hujan terang. Alright. Bukan hujan, terjun. Betul dia. Okay. Ha? Borak gambar straight kan? Jangan melintang lagi buat. Haa lah.
Ni unplanned Ni sebelah Tupak Sewu, which is nama dia. Ui, kakak kau cabut Mat. Woo. Ni lulik. Dah macam Jurassic. Yo, kalau korang nak tahu kenangan Tupak Sewu, ni daripada Pulai ni bertahan. Aku bawa balik dah aku tak tinggal. Agak lah. So ni lah Blue Lake. Hey guys. Cari makan dulu. Harus ngikut oleng-oleng juga. Ya, goreng. Gitu guys. Boleh tu. Macam saya vlog. Aku cakap tengok vlog tu kan. Keng. So kita dah dekat top of mountain. Ya. Ramai. Itu sepanjang turun tu melengoh mat. Adalah. Sini sampai sana. Parking sana. Tu. Itu saja vlog promo. Balik apa? Balik. Okay guys, kita dah sampai hotel tapi Hotel sama, location lain. yes. Baru nak mula trip Jogja macam-macam. So, kita kena jalan 12 minit dari sini. Lalu lorong kan. Sebab pakcik supir tu tahu lah, si Barwa tu nak bawa Grab tapi tak pandai bayar QR. Dia pula tanya kita. Dia tanya kita macam ni nak bayar
Gojek tu. Wah. Aku tak tanya tadi, nak bayar pakai bank boleh ke? Nanti Mat nanti. Cantik tak? Banyak cafe tu sini. Kau tengok, kau bayangkan aku jalan sorang-sorang kat sini. Allah selamat. Betul. Semua orang. Okay guys, baru permulaan Jogja ni. Mula yang kurang menarik, kurang baik tapi Boleh benda untuk diceritakan lah. ada benda yang boleh diceritai lah. Ni Fahal. Kita sial. Orang-orang tengok kita sial. Tak ada beli bawa baik ni. Betul juga kan. Datang bawah ni bawa beg ni. Kau tidur mana? So kita orang dah dekat street yang famous. Selamat pagi di Jogja. Ni nama apa ni? Il ni bukan binatang ke Mat? Aku rasa ni ikan keli tu. Belut il ni. Bukan nama aku sial. Oh sebab aku cakap AI dia apa dia apa? A to E babi patut il sial. Aduh, lack knowledge lah. Belum dah ready lah. Dia 3 hari ni dah ready Mat dengan perut. Pergi. Tapi aku bilang sial. Tak move on lagi dah. Aduh, topi tu. Dah baru jumpa. Waffle dengan pasir calo Mat. Jangan nak makan aiskrim. Babi dah kata sama. Berdua pula tu. So sekarang kita nak pergi ke Tugu. Macam ni Mat. Apa? Memang vibe Jogja tu. This is magic to and fro. Please give me one last show. Dia apa? Kita ke mana Mat? Dia keluar. Keluar tempo dulu ni. Yo. Tempat paku. Hai. Jalan ni juga gas. Siau. Aku dengan Haris pergi, tapi sebab naik Gojek kan. Cuma location je adalah Ayam Pedas Artomoro. Tapi tak tahu pula Ayam Pedas Artomoro ada 2 Mat. Si Kimak tu kita tempat lain anjay. Pedas cahaya apa ni? Common style in Jogja. Common style Jogja guys. Cuba kasi minit je.
Helionte. Macam mana nak lalu, Mat? Ada Helionte. Tiba ada perarakan kau. Tiun. Hai. Stadion. Oh, dah tiup. So, day 2 dekat Jogja. Sekarang kita nak pergi ke Keraton. Malam tak banyak sangat video sebab belum penat lah. Boleh. Penting ni, bos. So guys, Coffee Joss. Apa? This is arang, you know. Di Malaysia. Karena sebab di Jogja ada banyak orang itu. Jadi Sultan kasih untuk yang bekerja di Keraton di sini. Hai, betul ni. Takutlah. Dah dibuat lorong pula. Kalau dia buat lorong, Haris je. Aku tinggal Haris. Saya generation nomor 5. Ini rumah tabloid dijual. Wah, kopi lah. Safe coffee options. Petes tamak. Ini bapak ini farmer. Sama. Untuk replenishing sama bapak. Halo, Halo. saya Budi. Saya akan jelaskan apa yang dinamakan kopi luwak. Berat, Mat. Tapi yang sudah vlog. Tak apa lah. Asyik. So, hari ni aku akan balik dulu. Dan aku balik melalui Asia. Which is kenapa aku balik dulu? Sebab aku esok kerja. So, kita balik dulu. Kalau macam tu, begini saja. 1, 2, 3. Mata mata. Apa tadi, bang? ML. Sudah. Sudah kali lah.